Selepas 17 jam dalam tren, beribu kilometer merentasi padang rumput Kazakhstan, akhirnya sampai juga aku di Almaty. Hari ini aku nak bawa korang jalan-jalan kat bandar terbesar Kazakhstan ni. Tak ada itinerary, tak ada checklist. Just follow my feet wherever they take me. Aku Nuril Tahir dan ini sambungan perjalanan aku merentasi Kazakhstan. Aku sampai Almaty pun dah petang. So aku terus tempah Yandex dan gerak ke hotel. Untuk beberapa malam ni, aku stay kat Hotel Uyud. Hotel ni tak fancy, tapi cukup selesa. Honestly, lepas perjalanan yang panjang, aku cuma perlukan tempat untuk mandi, baring dan recharge. Bagi aku, benda paling mewah masa travel ni bukanlah hotel 5 bintang. Cukup katil yang selesa. 5-0? 3. Lepas rehat sekejap, mandi, aku keluar cari makan. Tak ada plan pun malam tu, just jalan je. Lepas makan, sampai ke Arbat Street. Tempat ni memang hidup gila. Orang menari, basker main muzik, orang lepak, gelak-gelak, sembang. Ada yang duduk je tengok dunia lalu. Aku pun sama juga, duduk tepi tengok je, doing nothing, just people watching. Honestly, ni antara benda paling aku suka bila travel. Tak buat apa-apa, tapi nampak banyak benda. Cara orang hidup dan cara orang enjoy hidup diorang. Esoknya, aku keluar lagi. Kali ni aku nak explore bandar Almaty. But first, aku nak try metro Almaty. Dan stesen dia memang lain. Ada yang rasa macam Dewan Lama, ada vibe Soviet, ada yang modern. Bila turun bawah tu, bukan sekadar tempat transit tau. Dia ada karakter dia sendiri. Lepas tu, aku jalan je kaki sekitar bandar. Tak ada arah. Masuk lorong mana rasa nak masuk, stop bila nampak satu-satu yang menarik, and then aku jalan lagi. Tidak terbang Pi.
Bila petang, aku gerak balik. Dalam perjalanan balik tu, singgah beli samsa. Hot, Yang tu. simple, Yang tu. terus makan. Memang sedap. Lepas tu aku masuk supermarket dekat dengan hotel. Beli air sikit, snack, buat stok untuk esok lusa. Benda-benda biasa macam ni pun jadi sebahagian daripada pengalaman. Apple. Dia 1 liter dia, botol dia tak besar kan? Cantik je kan? Cup noodle. Tu. Ni pelam dia cukri ke? Dan itulah hari-hari pertama aku dekat Almaty. Tak ada aktiviti gempak, tak ada tempat yang viral sangat pun. Cuma aku, sebuah bandar yang masih asing dan masa untuk jalan tanpa arah tuju. Dalam episod seterusnya, aku akan teruskan eksplorasi aku di Almaty. Jadi jumpa korang dalam video seterusnya. Bye!